Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan saya. Kita Cana. Video hari ni saya plan tak banyak pun. Saya plan nak buat vlog random. Aku nak praktis sebab kot-kot lah nanti aku beli motor kan, motor besar. Abang, saya balik dulu abang. Kan? Duduk, nampak? Sebenarnya tadi ada post dekat Instagram. Question and answer. Saya pula famous, 10 minit post 100 soalan. Ramai lah tengok. Ramai yang tanya. Okey, kepada cameraman saya bagi tip. Sambil jalan ke belakang tu toleh sikit. Kamu jalan gini. Tam, terlanggar kan? Hei kesani, mengalirlah di kau. Ya, kau ajar. Ada orang tanya, Rina dengan Kanda couple ke? Oh, tengok, Marlboro. Mahal bro. Style lu abang ni, brother. Kalau brother atau akak atau adik punya motor, syarat tu abang tu, adik tu, akak tu. Sebab motor awak cantik gila. Mahal bro. Yeah. Wajah tenang kurung sekolah henti. Satu punchline ramai yang terjadi. I think kuat, we are on the beat. Setiap gerak tak ada siapa boleh terbeat. Berkelakar tapi tepat kena. Harsan I-Team. Kita Cana. Kita Cana. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan saya. Kita Cana. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi hari ni macam yang korang tengok video sebelum ni, video saya yang sangat amatur tu, yang saya ingat saya siapalah duduk macam kita bercakap macam lawan kisah sangat. Jadi inilah video kedua. Video hari ni saya plan tak banyak pun. Saya plan nak buat vlog random. Cumanya dalam video ni saya bagi tahu awal, saya tak ada masukkan lagi orang kata talent-talent AI team yang lain sebab diorang baru je lepas habis shoot untuk lead mate AI team semalam. Jadi hari ni saya segan nak ganggu diorang, takut diorang penat ke apa. Jadi hari ni saya ganggu kawan-kawan saya yang mana ada. Jadi hari ni planning dia ialah kita orang keluar dari rumah ni, sentuh rumput yang ada, grounding, healing sambil buat kerja bukan-bukan. Dan saya rekod, saya post. Macam itulah. Itulah planning dia hari ni. Jadi kita tengok dulu macam mana pergi dia. Sekarang saya masih berada di rumah. Kita orang plan tak nak pergi jauh-jauh pun. Kita orang plan nak pergi area Cyberjaya ni je. So kita tengoklah apa je yang kita buat dalam vlog kali ni. Okeylah. Takkanlah dekat intro saja 10 minit. Berapa jam pula video aku, betul tak? Jadi jalan-jalan main Pokemon Go. Let's go! Okay kan? Macam yang korang tengok tadi, kita punya gempak tak gempak tu. Sekarang kita orang berada di taman dekat Tasik Cyberjaya. Tak tahulah apa nama dia, Taman Astakona apa, tak tahu. Dah alang-alang kita berada di sini dan kita tak ada hal yang tuju. Apa kata kita menggunakan infrastruktur dan fasiliti yang dah disediakan oleh kerajaan ataupun oleh kawasan Cyberjaya ni. Iaitu ini dia. Orang kata tempat-tempat bersenam macam ni lah. Aku nak praktis sebab kot-kot lah nanti aku beli motor kan, motor besar macam Abang Alif and the gang. Jadi aku pun boleh lah praktis. Macam tu. Contoh. Abang, saya balik dulu abang. Kan? Duduk, nampak? Kot lah motor Harley ke, tak tahu lagi motor apa. Nampak? Start. Saya sebenarnya tadi ada post dekat Instagram soalan lah, question and answer. Jadi baru 10 minit post. Saya kan famous, jadi saya rasa dah ramai tu yang tanya tu. Saya lah famous, 10 minit post 100 soalan. Jadi mari kita jawab lah beberapa soalan yang ditanyakan oleh apa. Alah seronok lah pula. Kita sambil jalan lah. Jadi soalan pertama lah, saya akan ambil beberapa soalan sebab boleh tahan. Ramai lah tengok, ramai yang tanya. Okay,
So saya akan pick beberapa soalan untuk dijawab sambil kita bersama-sama spend time di Tasik inilah. Okay, first soalan. Love you Hazan. Terima kasih. I love you Kak Lizawati. Love you Mok. Okay. Okay, hati-hati Mok. Dah nak langgar tiang belakang tu. Okay, kepada cameraman saya bagi tips. Sambil jalan ke belakang tu toleh sikit. Kamu jalan gini terlanggar kagak. Aku ni bukan ada insurans untuk kamu nak cover apa-apa. Soalan yang pertama yang saya nak ambil ialah daripada Shanti Naziha. Soalan dia, Hazan, boleh tak ajar macam mana nak jadi positif like you? Sebenarnya positif atau tidak positif ni dia bergantung kepada air kencing kita Kak. Saya gurau. Tak adalah. Sebenarnya nak positif in life ni susah. Sebab kita ditakdirkan menjadi seorang manusia yang ada akal. Jadi bila kita ada akal, akan ada side negatif dan ada side positifnya Kak. Untuk kekal positif sentiasa kita takkan mampu. Tapi kita manusia biasalah Kak. Positif kadang-kadang macam yang orang tengok saya, kadang-kadang saya positif, kadang-kadang ada je side negatif saya. Cuma saya kurang tunjuk side negatif saya, itu saja. Untuk saya kekal positif, antara tips yang saya boleh bagi ialah salah satunya kita kena macam mana kita kena ingat yang tujuan kita dekat muka bumi ni untuk ke syurga atau neraka nanti satu hari. Nanti, faham tak maksud saya? Jadi tak payah nak terlalu memikirkan sangat apa-apa yang ada atas muka dunia ni. Semuanya sementara je Kak. Kalau kita fikir semua ni sementara, InsyaAllah kita akan lebih senang untuk positif dalam setiap perkara yang kita cucah lah Kak. Mengah. Kejap Okay. Kan saya lupa dah apa saya cakap tadi panjang-panjang kan. Saya jenis cakap sekali pakai je. Dia tak boleh banyak kali. Tapi macam itulah Kak. Ingat, hidup kita sementara je. Tak perlu berlebihan dalam segala perkara. Kalau kita sedih pun tak perlu berlebihan dalam kesedihan tu. Kalau kita resah, tidak perlu berlebihan dalam keresahan tu. Kalau kita rasa kita ni negatif, ada benda-benda negatif, jangan terlalu kelamaan berada dalam takut negatif tu. Itu saja. Cuba positifkan diri kita. Cuba ingat yang kita ni sekejap je. Satu hari nanti kita pun akan pergi macam orang yang lain. Kita pun akan pergi menemui cinta abadi kita, iaitu Allah SWT. Jadi tak ada benda yang perlu dipikirkan sangat, perlu di negatifkan sangat. Okay. Soalan yang kedua daripada NFSAJ 11. Apa perancangan mem 10 tahun dari sekarang? Okey, kepada yang tak tahu mem tu apa, Kak Jerong tu apa, saya kenalkan dulu. Saya dan Ikmal Noh ada satu kita panggil community kita, iaitu Jerong. Jerong yang ala, macam-macam jerong lagi ada. Jadi diorang akan panggil saya mem. Jadi mem tu ialah panggilan untuk saya lah. Kepada yang tak tahu, Kak Jerong ni supporter saya yang memang berdiri betul-betul sama tinggi, duduk sama rendah dengan saya, yang sentiasa ada dengan saya dalam apa-apa keadaan sekalipun. Okey. Mengah. Sekejap, aku nak duduk lah. Okey, kita akan jawab soalan akak ni sambil duduk sebab saya dah mula mengah dan saya dah mula rasa ada cecair yang melintasi di peha saya. Soalan yang kedua ni, apa perancangan 10 tahun akan datang? Saya tak datang kot lagi 10 tahun. Tak ada lah Kak, saya bergurau. Okey geng, perancangan saya 10 tahun akan datang maksudnya umur saya 33 lah kan. Sebab aku berapa umur Mak? 24. Maksudnya lagi 10 tahun umur aku akan 34 tahun. Umur saya akan 34 tahun dan saya mengharapkan, saya mengimpikan di mana ketika umur saya 34 tahun, saya dah ada bisnes, ada perusahaan saya sendiri, tak kisahlah apa dalam bentuk sekalipun, black market ataupun clean market. At least ada perniagaan lah, saya tak kira lah. At least ada lah. At least saya dah ada bisnes saya sendiri. Itu bisnes dan insyaAllah lagi 10 tahun ke hadapan, saya mengharapkan ketika itu saya dah mempunyai keluarga saya sendiri. Saya dah ada orang kata kewangan yang stabil lah melalui bisnes. Macam tu lah. Itu saja, dan mungkin saya punya kerjaya dalam bidang content creator, pempengaruh apa semua ni pun makin melebar, insyaAllah. Doakan, sebab itulah yang saya fikir. Tak pernah lah pula terfikir lagi 10 tahun saya nak join WWE ke. Sebab setakat ni belum.
Tapi itulah kerap sangat tu. Beyond Combat asyik lalu je FYP saya dah mula rasa nak jadi macam Putra Abdullah. Saya dah start rasa macam nak jadi Kabilan. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Daripada Big Mami Touch. Hazan rasa dunia content creator ni sesuai dengan diri Hazan ke tak? Okey, sejujurnya saya tak rasa sesuai. Sebab kalau ikut minat saya kak, saya suka berada di bawah kepimpinan sebuah organisasi sebenarnya. Saya ni ada sifat follower, bukan leader. Sejujurnya saya cakap, saya memang tak suka bila saya yang kena rancang sendiri, saya yang kena jadualkan sendiri. Saya tak berapa pandai sebab saya membesar menjadi satu anak tunggal. Saya manja, saya akui saya memang manja. Saya tak pandai itu, tak pandai ini. Jadi bila saya berada dalam dunia ni, which is semua saya kena gerakkan sendiri, saya kena jadualkan sendiri, saya kena sistemkan sendiri macam mana saya nak buat ni, saya nak lepas buat ni saya nak buat apa. Benda tu agak memberi kesan yang besar dari hidup saya. Dan saya agak lambat untuk catch semua benda tu sekali. Jadi kalau kata sesuai atau tidak, kalau ikut hati saya akan cakap tak sesuai. Saya akan cakap saya sesuai kerja jadi kerani kerajaan ke kan. Macam tu lah. Yang memang ada orang atasan, saya tinggal buat kerja je. Tapi kalau fikirkan tentang peluang, kalau fikirkan tentang potensi diri saya, bakat yang saya ada, inilah dunia saya yang sebenarnya. Cuma saya yang kena, orang kata, cari sendiri. Jalan saya tu saya kena ukirkan sendiri. Path saya dalam dunia ni lah. Jadi itu saja. Kalau ikut hati tak sesuai. Kalau ikut diri sendiri, keuangan, ekonomi, inilah dunia saya. Saya rasa ini dunia saya. Jangan kacau saya. Inilah dunia saya. Content creator is the best. I love being a content creator. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Jalan-jalan lah. Itulah dari tadi bercakap je. Aku punya konten kan takut orang bosan tak? Boleh tak? Kita jalan-jalan. Kita bawa viewer kita jalan-jalan. Jom. Okay, jom. Kau okey? Okey je. Kenapa? Ada lah. Video kau asyik cakap je kau. Bosan ke apa. Tak adalah. Kau tak cuba, kau tak tahu kan? Kita tengok lah macam ni. Ya, okey. Apa Amok? Kau kan, kita kan ada gitar. Aku boleh nyanyi. Kau boleh main gitar. Apa kita basking? 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 Betul lah. Nak? Boleh. Okey. Aku pandai buat magic. Buat. Gitar tak ada lah sekarang. Tak ada. Kau tepuk 2 kali. Nampak? Nampak? Rasa ada ni. So, aku rasa kita akan basking di tengah-tengah Cyberjaya punya tasik ni. Lagu favourite aku. Kau boleh main lagu M. Nasir? Cuba. Lagu Semerah Padi. Cuba. Ni kalau ada orang lalu bagi duit, ambil tau Mok. Kau jangan humble pula cakap tak adalah kita buat konten, ambil je. Boleh. Dia bagi RM1 ke 50 sen ambil je, okey? Semerah Padi untuk orang Cyberjaya. Ramai-ramai, solat! Sorry Mak, aku dah terbiasa live menjual. Hei kesani, mengalirlah di kau, yeah. Menjadi rasa mengisi belikat punggungku. Dah masuk? Agar aku bisa berdiri tegap dan segak bagaikan Lasmana Melayu. Weh, di mana bumi ku pijak, ramai-ramai di situ lah. Tak auto scroll. Okey. Baik sekali Berkokok Berkokok yang berkokok. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung. Alang-alang menyeluk perkasan, biar sampai ke Panjalengan. Aku seru mentera pusakaku, mentera Semerah Padi, mentera Semerah Padi, mentera Semerah Padi. Kau pandai main gitar tu. Baik dong kau nyanyi. Macam Jiran M. Nasir.
Macam je lah dah. Ramai yang cakap aku menyanyi macam Cik Lan. Cik Lan Paranormal. Jangan lompat jalan. Jangan lompat. Aku tak lompat, aku action je. Aku rasa dekat Cyberjaya ni kita dah settle. Kita jom pergi tempat lain sebab tengah panas. Bateri aku pun kena charge mau. Betul lah. Kita tak boleh lama-lama kat sini. So kita akan tengok kita nak pergi mana sekejap lagi, kita tak tahu lagi. So kita cana. Jom. Okay, so tadi kita dah pun pergi ke kan dia nak pergi mana tu? Okay, budak aku nak pergi mana? Seras lah aku. Okay, dari center. Okay, center. Okay, saya nak sambung jawab soalan-soalan tadi. Saya nak jawab soalan daripada Azminah. Dia tanya kalau hidup Hazan ada soundtrack, lagu apa paling kena? Saya rasa lagu paling kena ialah lagu Kicau, Kicau, Kicau Mania. Kicau, Kicau, Kicau Mania. Tak adalah, saya buang. Lagu yang paling sesuai lah. Saya rasa dia tak adalah sesuai, tapi saya suka. Saya suka lagu Suatu Masa by M. Nasir lah. Lagu tu paling saya rasa dia relate gila dengan saya. Tu lagu Suatu Masa by M. Nasir. Tak boleh letak, takut copyright. Okay, next saya nak jawab soalan daripada Alizayu Natasha. Mungkin lah saya teka-teka nama awak. Dia tanya apa prinsip hidup yang Hazan pegang sampai sekarang. Saya satulah yang mak saya selalu cakap, tak luak lah. Kalau ada orang cakap apa-apa pasal kita, tak luak pun. Tak ada apa lah, tak ada apa, anggap macam lala-lala, rumput-rumput je lah, macam tu. Itu pesanan daripada mak saya lah. Kalau mak mok lah macam ni, kalau mak mok. Hidup lah macam ni kau nak. Soalan seterusnya daripada Nurul Aida _AR. Minat stand up comedy tak? Real stand up comedy, bukan mainstream. Bukan mainstream. Sejujurnya saya tak suka pun melawak. Saya tak suka pun buat lawak. Saya tak suka orang expect saya bila saya datang tu saya buat lawak. Sebab saya bukannya orang yang kelakar mana pun. Saya kelakar tu kadang-kadang. Taklah kelakar je. Jadi untuk saya memikul tanggungjawab menjadi seorang stand up comedian tu, bagi saya sama ada saya belum layak ataupun saya memang tak pandai lah. Tak tahulah, buat lawak lepak-lepak pandai lah saya. Kalau nak bagi orang gelak semua tak pandai lah. Tapi soal lawak minat kan? Tak minat. Tak minat. Saya nak jadi orang biasa je. Daripada Arista Hermione. Bila rasa nak marah buat apa? Awak nak jawapan jujur ke jawapan yang munafik? Sebab kalau jawapan saya yang munafik lah, yang memang nak nampak baik, nak orang kata nak good, nak nampak good. Saya kalau nak marah, saya akan pergi ambil uduk. Akan duduk, minum air masak. Mak, cover sikit muka tu, jangan nampak sangat. Saya akan duduk, saya akan minum air masak. Dan saya akan duduk lah. Tapi kalau on the real side, saya akan tumbuk segala dinding yang ada sebelah saya, baling segala barang-barang yang ada, apa segala botol perfume pecahkan sekali lagi. Selagi tak pecah tu, selagi tu saya tak puas hati. Itu ialah cara saya lepaskan marah. Tak adalah saya bergurau lah. Jadi kalau marah macam awak-awak juga semua. Marah mencarut, kadang tu mencarut, kadang tidak. Macam itu je. Tapi saya susah nak marah. Saya kalau marah pun saya marah dengan diri sendiri. Saya sendiri-sendiri, barang-barang saya je. Kalau marah dengan orang jarang lah. Saya susah nak marah orang. Betul tak mak? Betul lah? Dia barang diri sendiri. Betul je kawan-kawan saya cakap betul. Saya tak ada bayar diorang, memang betul. Next, daripada orang yang sama, Arista Hermione. Dia tanya kalau ada yang hate comment, macam mana penerimaan, let go atau keep it? Siapa cakap saya terima? At first, siapa cakap saya terima? Saya simpan dendam. Saya dah simpan dah segala informasi orang-orang yang hate comment saya. Saya dah minta dekat Bukit Aman segala info-info diorang. Saya dah pergi tengok diorang punya rumah. Saya dah mula pasang CCTV kat rumah diorang. Siapa cakap saya terima? Siapa cakap aku terima? Kau dah kutuk-kutuk aku. Kau dah hina aku. Kau ingat aku nak terima macam gitu je? Daripada _Nordela.
Apa yang Hazan akan buat bila rasa down? Mok, tolong jawab Mok. Aku tahu kau tahu apa yang aku buat kalau aku tengah down. Weh, aku ingatkan dia nak fitnah aku ni. Daripada Kak Haz Omar, siapakah Hazan ketika berumur 40 tahun nanti? Saya lah Kak Hazan, Makcik Hazan, Aunty Hazan. Apa-apa yang sesuai lah dengan panggilan saya ketika itu. Saya seorang wanita biasa yang berumur 40 tahun, yang mungkin ada masalah rambut rontok, mungkin ada masalah gigi dah tercabut. Mungkin lah, itulah saya. Okay, soalan next, saya nak menjawab soalan daripada Kak Rosalinda. Macam mana mak ayah bagi nama Nur Nazrah tu? Okay, actually sebenarnya nama Nur Nazrah ni ialah nama saya yang memang dah ada daripada saya waktu kat JKM lah. Daripada saya Jabatan Kebajikan Masyarakat tu dah diberi nama Nur Nazrah ni. Mungkin kat sana mungkin ada ustaz-ustaz ke, ustazah-ustazah ke mungkin yang bertanggungjawab untuk pilih nama anak-anak kat sana. Jadi nama saya memang dah ada daripada JKM. Dan mak ayah angkat saya, amik saya tu memang dah bernama lah. Memang nama Nur Nazrah. Allahualam siapa yang pilih, siapa yang bagi, Allahualam. Tapi nama tu daripada sana. Kau aja ada orang tanya, Rina dengan Kanda couple ke? Kau pergilah tanya dia orang, aku tanya aku, mana aku tahu. Yang penting saya Karina Zen. Kita ada satu masalah sekarang. Tempat yang kita nak pergi sekarang tengah ramai orang, geng. Tengah di event pula tempat yang kita nak pergi ni. Saya jujur je lah. Kita nak pergi kedai motor Kawasaki Serdang ni. Sebab tadi saya call Asla, saya call Pika, saya tanya kat mana nak cari kedai motor yang jual motor besar-besar kan. Lepas tu diorang sajak kat sini. Masalahnya sekarang saya pergi, korang tengok sendiri kan. Korang tengok sendiri dia. Tengoklah. Tak nak tengok pula kamera ni. Okay geng, so sekarang ni kita pun dah berada di Kawasaki Serdang. Sekarang ni diorang tengah ada event tau. Jadi saya kena minta izin dulu. Kedai ni boleh tak saya nak record untuk fun-fun, untuk post kat saya punya YouTube. Kalau boleh kita shoot, kalau tak boleh maksudnya tak boleh lah kan. Okay, so kita tengok dulu macam mana. Apa-apa tak ada apa-apa lah. Kita macam mana. Nak pegang takut lah, nak buat lawak pun takut kat sini. Motor mahal. Atas ni atas ni bahagian helmet, bahagian baju apa semua. Tapi okey lah, syarat tu Kawasaki Serdang punya outlet padu lah, banyak lah. Dia sediakan banyak motor, banyak pilihan. Jadi kalau abang-abang, brother-brother, akak-akak yang suka kan motor-motor macam ni, boleh cari kat Kawasaki Serdang. Mak aku kata kalau aku berdiri sebelah benda besar, aku nampak kecil. Kita tengok dah kamera, aku nampak kecil. Betul lah, dia besar. Aku nampak kecil. Betul. Betul lah, mak tak tipu. 124 human power. Horsepower. Horsepower. Ya. Yeah, so saya rasa Kawasaki Serdang dia dah banyak motor, cuma bukan kena dengan minat saya lah. So maybe kita akan cari kedai motor yang lain ataupun video ni habis kat sini je. Jom. Oh tengok Marlboro. Style lu. Kau kena baca belakang dia tulis lain. Ni. Yang belakang dia. Mahal bro. Style lu abang ni, brother. Kalau brother atau akak atau adik punya motor, syarat tu abang tu, adik tu, akak tu, sebab motor awak cantik gila, mahal bro. Okay, saya rasa sampai situ saja konten saya pada hari ni. Manakah inilah vlog yang sangat random daripada saya dan first time juga saya buat vlog actually. Minta maaf kalau ada kekurangan daripada segi angle ke, idea ke, flow ke. Kalau lari sikit saya minta maaf banyak. Dan segala yang baik datang je daripada Allah SWT, yang buruk-buruk daripada saya. Terima kasih banyak sebab sokong. Jangan lupa subscribe channel saya, like video saya, komen, subscribe lagi sekali. Ikutlah, tekan bell notification gang. Supaya paling kalau saya post konten, korang terus dapat konten yang saya post tu lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Inilah outro saya. Zah. Kita channel. Okay, kepada yang belum tahu Zaz tu apa, Zaz tu macam ni. Kepada yang belum tahu apa maksud outro saya yang ni tu, ini sebenarnya ialah saya dab dengan korang macam ni. Contoh Zaz.
Macam tu. Zak, zak. Kita channel. Okay, bye-bye. Jumpa dekat video yang seterusnya. Bye-bye.